Jangan biarkan orang sentuh formula anda. Okay, so pertama, kita tengok mana yang kita dah letakkan formula. So untuk kes macam ni, kita dah ada formula dekat commission. So kita klik sahaja kolom C, ataupun anda boleh pilih klik commission ni, mana-mana table yang anda nak protect. Kemudian kita pergi di bahagian data dan kita pilih protect sheet and range. So dekat sini hanya file yang format Google Sheet sahaja. Kalau anda guna file format Excel, anda perlu convert dulu save as Google Sheets. So kemudian kita akan nampak range yang kita sedang protect ni. Kita set permission dan setkan only you. Okay, so kita tekan done. Okay, so dah selesai. Sekarang kalau rakan sekerja anda nak delete data ni, sistem akan terus keluar warning macam ni supaya tak dibenarkan untuk orang lain edit. So selamatlah data anda. Nak belajar lebih banyak teknik automasi dan cara urus data secara profesional, jangan buang masa buat kerja manual. Dapatkan Waza Digital Camp Google Sheet Series sekarang. Klik link di bio.